hari 8 country, Okay. 8,000 kilometers. Saya rasa kalau kita orang lelaki, kita orang ayah kan, kita selalu ingat fikir saya mesti kasih duit, Betul, kasih holiday, betul. kasih rumah besar. Tapi yang penting kan untuk anak-anak kita, dia nak bapa dengan dia main-main, cakap-cakap, itu yang penting. Wow. So kita mesti ingat, okay, aku dah buat kerja-kerja, bila tengok kalender, okay, hari ni aku tak nak kerja. Hari ni aku nak dia pergi dengan anak saya pergi ke zoo, pergi jalan-jalan macam itu. So bila saya dah macam part time kan 2015, saya pergi holiday dengan keluarga, tapi also pergi holiday dengan individual. So pergi dengan Kawan-kawan. bukan kawan-kawan, individual, macam aku pergi dengan saya punya anak lelaki. Okay. 2 orang aja Dia me pergi time, dia Bali. me time. 2 orang aja. Bonding. Dengan yang adik yang tua tu, kita pergi Europe, driving road trip kan. 21 hari 8 country, Okay. 8,000 kilometers. Wow. You drive berdua dengan you punya anak? Aku drive semua. Betul. Kita pergi France, pergi Denmark, pergi Germany, pergi Switzerland, semua drive. So itulah benda yang you dapat bila you sacrifice Yeah. you punya Yeah. job. Yeah.